Assalamualaikum gang, welcome back to Uncle Petai channel. Untuk video kali ni, aku tak mau review anime. Aku nak review manga dekat hampa. Hampa tahu kan Tokyo Ghoul? Hampa tahu cerita Tokyo Ghoul kan? Okey. Ni aku rasa ni masterpiece yang kedua yang dia buat. Chapter baru lagi. Dia fresh lagi, fresh manga lagi. Baru taklah fresh sangat. Baru chapter 67, 68 macam tu lah. Tu paling latest lah sekarang ni. Tapi tak buat lagi anime. Tapi dengar rumus tu dah ada dalam studio yang mereka tengah buat anime tu, tapi tak tahu release bila. Chojin X. Yes, Chojin X adalah manga yang top sekarang ni. Aku rasa yang peminat-peminat Tokyo Ghoul tu boleh baca manga ni lah. Sebab kalau hampa nak tengok genre lebih kurang macam tu, yes, hampa kena tengok. Sebab dia ada dark, dia ada thriller, dia ada misteri, dia roller coaster punya plot. Yes, hampa kena tengok lah cerita ni. Tapi nak kata persamaan tu, ada persamaan dia, tapi dia letak extra. Dekat Chojin X ni, dia ada letak pasal unsur komedi sikit. Yes, tak ada dekat Tokyo Ghoul benda tu. Elemen komedi dia selit dalam cerita ni. Oh my god! Wow! Main karakter untuk cerita ni nama dia Tokyo Kurohara. Tokyo ni, dia ni watak introvert. Dia ni introvert ni jenis orang kata slow, jenis pendiam macam tu lah. So dia ada seorang lagi watak yang bersama dengan dia. Sekejap aku explain lah watak tu. Tapi aku nak beritahu dekat hampa, cerita ni memang cerita best. Aku haraplah mereka buat animation dengan secepatnya untuk mereka bagi anime ni dekat kita. Sebab cerita ni memang hype gila. Sebab kalau hampa tengok cerita ni, dia punya pacing, dia punya pace dia memang slow. Kalau hampa tengok episod 1 tu memang slow. Bukan episod 1, chapter 1. Kalau hampa tengok chapter volume pertama, volume kedua ni, hampa kena sabar lah. Sebab dia jenis, biasalah Ishida kan, dia jenis bagi kita knock. Dia macam tu. Okay, aku start dengan pengenalan untuk cerita ni lah. Cerita ni dia pasal dua orang budak, nama Tokyo Kurohara dengan Azuma Higashi. Tokyo Kurohara ni dia kira MC lah, watak protagonis. Tokyo ni dia kira jenis lembek macam aku cakap tadi. Kawan dia ni Azuma ni, yang watak seorang lagi ni, dia macam hero sekolah lah, kuat, handsome. Dia punya pemikiran dia tu kira tinggi lah, IQ dia tinggi berbanding dengan watak utama ni adalah Tokyo lah. Satu hari ni, mereka kena attack tau. Mereka kena attack dengan makhluk pelik yang dipanggil Chojin. Makhluk ni dia ada kuasa yang tak masuk akal. Dia daripada manusia juga. Depa ni kena attack. So dalam panik, dalam depa kena attack tu, Tokyo ni dia buat aja gila. Dia orang kata attack diri dia sendiri. Dia attack diri dia sendiri. Dia ambil satu serum, dia suntik kat diri dia. Serum tu buat dia jadi Chojin. Okey, dia jadi benda. Okey, aku explain dekat apa. Okey, bila start dia cucuk diri dia sendiri tu, automatik hidup dia dah berubah 60 darjah. Perubahan dekat hidup dia berubah macam tu saja. Sebab bila dia cucuk benda tu dekat diri badan dia cucuk suntikan misteri tu, dia cucuk benda tu jadi satu benda yang ubah tu pelak tu. Yes bro, benda tu jadi ubah pelak cerita tu, jadi cerita tu jadi menarik. Sebab okey, serum ni dia ada dua. Bukan ada dua, dia orang kata efek dia ada dua. Sama ada hang jadi hero, tak pun hang jadi bakemono, jadi monster, hang tahu, jadi benda pelik. So hang macam luck ah. Dia macam hang gacha, hang dapat kat elok ah, hang tak dapat tak elok ah. Aku masih tak tahu lagi lah. Yang tak dapat elok tu atas sebab darah dia ke, sebab keturunan ke, sebab apa aku tak tahu. Dia macam luck ah. Jadi Tokyo ni dapat luck bagus ya, dia jadi dapat kuasa macam tu kan. Bila dia ni jadi perubahan tu berlaku dekat diri dia tertanya-tanya tau. Dia macam, aku ni hero ke apa dia? Aku ni nak kata hero pun tak hero. Dia jadi tertanya-tanya diri dia tu siapa dia. Sebab perubahan dekat diri dia tu bukan, dia jadi macam burung gagak lah. Yes, jadi crow, hidung panjang macam tu. Hantar Ishida punya pelik-pelik dia ni punya buat manga punya, dia bagi hero tu jadi macam tu. Okay, yang kedua apa yang bagus dekat manga ni? First kali dia punya karya dia. Yes, karya dia. Lukisan dia. Dia lukis karakter dia tu. Kalau hampa tahu, hampa tengok Tokyo Ghoul, hampa tahu lah dia punya lukisan dia tu, dia punya art dia tu macam mana. Hampa faham tak? Apa yang aku cuba nak sampaikan dia ni, best. Yeah boy.
Dia bukan takat best saja, dia punya karya seni dia tu, setiap panel dia tu ada lighting dia, line work dia, semua ada jiwa. Kadang aku baca pun aku lupa nak scroll sebab duk tengok dia punya shading dia tu. Boleh tahan lah. Kedua, cerita dia ni ada falsafah. Dia bukan jenis shonen yang biasanya lawan menang, lepas tu hang jumpa villain seterusnya. Tak. Dia jenis, dia tanya benda deep lah. Kalau hang dapat kuasa besar, tapi semua orang takut dekat hang, berbaloi tak? Dia ada vibe Tokyo Ghoul, tapi kali ni Ishida dia tambah elemen pelik macam aku cakap tadi. Tu dia ada lawak sikit. Yang aku kata partnya ada unsur lawak komedi tu, yang buatnya aku tergelak tu, sebab kadang Ishida ni otak dia sengit sikit. Dia orang cakap sengitnya kreatif lah. Maksud aku hang boleh jumpa lagi, hang jumpa Chojin tu muka ayam, Chojin yang berasap, Chojin burung gagak. Siap ada yang bentuk dia macam tak logik tapi power gila. Macam aku beritahu kat hang lah, dia punya karya dia tu, lukisan dia tu, character building dia tu, kira nampak macam orang kata terkesima begitu. Yes bro. Okay, bab kelemahan pula. Kelemahan. Biasalah, setiap manga ada kelemahan dia, betul tak? Aku pun beritahu, aku punya review jujur lah. Kelemahan dia macam aku beritahu, pacing slow. Pace dia slow. Macam kalau hampa tengok, volume yang pertama ni memang slow lah. Apa kan, siapa dia ni? Cerita pasal apa? Tapi bila hampa pick up volume yang kedua, hampa kata, oh gitu ceritanya. Yes, hampa akan faham dekat situ. So, dia akan lambat sikit. Lepas tu, dia ni ikut dan dia. Maksud aku ikut dan dia. Dia nak publish cerita ni bila? Faham tak maksud aku? Cuba sampaikan. Kadang hang kena tunggu satu chapter sebulan. 2 bulan satu chapter. 3 minggu satu chapter. Apa benda dia ikut suka hati dia? Dia nak publish bila? Hang kena tunggu. Benda tu dia sidai kita. Yes, benda tu kelemahan dia lah. Aku tak tahu lah, mungkin artwork dia nak ambil masanya lama untuk siapkan satu chapter tu, jadi lambat sikit lah. Bukan macam One Piece, bukan macam Black Clover apa jenis orang kata satu minggu weekly lah, shonen punya weekly. Tapi tak, ni orang kata shonen punya yang ikut suka hati dia. Okay. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang komen, tinggalkan komen dekat ruangan bawah dan kongsikan video ini. Kongsi-kongsilah boy. Okay, setakat tu saja untuk video review manga kali ni. Apa kena baca tau? Chojin X ni. Puas hati. Aku cakap puas hati. Kalau hampa suka makanan jenis nasi goreng sotong, hampa makan nasi goreng sotong, hampa buah telur. Lepas tu hampa rasa macam nak tambah lagi. Dia macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Sebab hampa nak lagi tunggu chapternya seterusnya walaupun hampa kena sidai lama. Okay geng, saya mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum. Adios.